A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifat huruf. Masya Allah. Dalam episod lepas kita dah bincang dah sifat huruf ni terbahagi kepada dua bahagian. Ada bahagian yang mempunyai lawan dan bahagian yang tidak mempunyai lawan. Dalam episod kali ini kita akan sambung pada bahagian yang tidak mempunyai lawan, iaitu sifat seterusnya, sifat al-istitalah. Jom kita buka halaman ke-127 daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Apakah yang dimaksudkan dengan al-istitalah? Dari sudut bahasa, al-istitalah artinya memanjangkan. Dari sudut istilah pula, memanjangkan suara dari salah satu bahagian sisi lidah hingga ke akhirnya. Huruf yang mempunyai sifat al-istitalah ini satu sahaja, iaitu huruf dhad. Masya Allah. Jadi huruf dhad ni kita dah bincang dalam episod makhraj huruf yang mana melibatkan makhraj bahagian sisi lidah. Jom kita baca dulu daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Huruf dhad dinamakan juga mustatilah kerana makhraj huruf dhad ni dipanjangkan sehingga sampai kepada makhraj huruf lam. Ini makhraj huruf dhad yang mana sehingga huruf dhad ni dinamakan sebagai mustatilah. Huruf mustatil juga memanjangkan suara tetapi tidak sampai kepada kadar huruf mad. Kenapa? Sebab mustatil dia hanya berlegar sekitar makhraj huruf dhad sahaja. Sedangkan huruf mad dia tak ada makhraj yang hakiki. Makhrajnya sama-sama. Jadi huruf dhad ni hanya berlegar sekitar makhraj dan huruf mad berlegar pada zat huruf. Sebab huruf mad makhrajnya hanya sama-sama. Beza antara kedua-duanya, yakni huruf mustatil, keluar suara pada makhrajnya mengikut kadar panjangnya tetapi tidak melebihi makhrajnya. Kerana huruf tersebut tidak melebihi makhraj yang hakiki. Manakala huruf mad pula, huruf mad bezanya, huruf mad ni dia tak ada makhraj yang hakiki. Makhraj huruf mad sama-sama. Boleh tonton episod makhraj huruf al-jawfu, ruang kosong, rongga mulut, ruang kosong yang ada. Jadi makhraj huruf mad ni dia tak ada makhraj yang hakiki. Makhrajnya sama-sama. Jadi untuk huruf mad, makhrajnya sama-sama seperti yang kita ketahui, berlegar suara pada zatnya dan tidak terhenti suara kecuali dengan berhentinya udara. Masya Allah. Jika kita buka kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, jom kita buka halaman ke-157. Disertakan gambar rajah serta syarahan yang lebih lagi untuk kita lebih mudah faham apakah yang dimaksudkan dengan al-istitalah. Halaman ke-157. Al-istitalah, pemanjangan. Istitalah ialah penolakan lidah. Pergerakan kita nak tolak lidah nak sebut huruf dhad tu. Penolakan lidah ketika menyebut huruf dhad dari bahagian belakang mulut ke bahagian hadapan sehingga hujung lidah menyentuh permulaan gigi kapak atas. Semua pergerakan tersebut adalah diiringi angin yang sentiasa memberi tekanan daripada belakang lidah. Inilah yang dimaksudkan dengan al-istitalah. Jika kita lihat gambar rajah yang ada dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, dapat lihat arrow, gambar anak panah tu. Angin tu datang. Angin daripada dalam keluar dan berlaku penolakan lidah. Boleh lihat gambar rajah, berlaku penolakan lidah daripada belakang lidah hingga ke hujung lidah, sepanjang sisi lidah. Bila lidah bergerak nak menyempurnakan bunyi huruf dhad, itulah yang dinamakan sifat al-istitalah. Boleh lihat juga pada gambar gigi garham yang mana disertakan dengan gambar warna hijau bahagian yang perlu ditekan. Nampak panjang kan gambar bahagian yang perlu ditekan tu? Gigi garham yang perlu ditekan bahagian sisi lidah. Sama ada kiri, kanan atau kedua-duanya sekali. Masya Allah. Jadi kita sebut dhad. Nama ada sifat rakhawah, mengalirnya suara. Dan pergerakan penolakan lidah ketika menyebut huruf dhad inilah yang dinamakan dengan sifat al-istitalah. Perkongsian berkaitan sifat al-istitalah ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Pandai lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825.
Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.